Macam mana ya? Ha? Yellow. Di sana. Ha? Ha? Ya, dia pun sikit ya. Macam bawa keluar tandas. Okey, ni. Assalamualaikum. Okey. Jalan. Sedih lah. Buat apa, Mir? Okey, nama saya Muhammad Kini Muhammad Yazid. Saya daripada Politeknik Tuanku Sheikh Sirajuddin. Apakah ibu negara Malaysia? Ibu negara Malaysia. Okey. Kuala Lumpur. Tarikh kemerdekaan Malaysia. Tarikh kemerdekaan Malaysia pada 2 very boring minutes later. bulan Ogos. Full. Ini sangat random lah. Oh, hell no! Apakah nama gunung tertinggi di Malaysia? Gunung Kinabalu, Sabah. Ya, Apakah nama lapangan terbang antarabangsa utama di Malaysia? Oh, lapangan antarabangsa ialah KLIA. Apakah bahasa rasmi di Malaysia? Bahasa rasmi di Malaysia adalah bahasa Melayu. Apakah bunga kebangsaan Malaysia? Bunga kebangsaan Malaysia, bunga raya. Siapakah Perdana Menteri pertama di Malaysia? Tunku Abdul Rahman. Apakah nama haiwan yang menjadi lambang negara Malaysia? Lambang negara Malaysia adalah harimau. Pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau Melaya. Tak pernah. Kimi sukakan cabaran atau tidak? Ya, suka. Suka. You serious? Suka. Sukalah. Memang orang yang paling tepat lah sekarang. Jom. Jadi bila Kimi suka, Cabaran, Kimi boleh masuk bilik ni. Oh, sini. Masuk. Oh my god. Kimi. Kerja untuk menyiapkan satu hidangan masakan. Dan kami memberi 1 minit untuk anda scan apa jenis masakan yang anda nak lakukan. Memasak ni saya menggunakan saya punya insting. Mesti saya mengatakan untuk menggunakan dua. Okey. Yang atas cukup kecap, sos, dan juga sos tiram. Ini ni. Saya akan okey ni, okey. Panas. Tiup tu. Sikit rasa. Rasa dia macam kejauhan. Tapi bersih kering.